Nah, Dah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bertuah lah. Di mana yang ada ni kita nak tunjukkan di mana produk keluaran Mayfly, di mana dia ada keluarkan magnesium spray dengan ocean drop ni. Di mana dua-dua produk ni dia ada menghasilkan tenaga. Bila menghasilkan tenaga, dia kata produk ni bagus untuk tubuh badan kita. Mineral ni untuk kegunaan dalaman, di mana kita boleh minum di dalam air. Yang magnesium ni pula untuk kegunaan luaran, di mana kita spray tapak kaki tulang belakang dan spray tempat yang sakit. Okay, kita nak menguji hari ni di mana produk ni kita nak menunjukkan dia punya tenaga. Okay, sekarang ni kita menggunakan alat uji ni dipanggilnya LED tester. Ataupun bahasa kampung orang panggil lampu lah. Kenapa dia menyala? Untuk menguji dia, kita nak tengok dekat sini. Bila kita touch antara warna hitam dan warna merah ni, positif dan negatif, dia akan menghasilkan tenaga. Masa dekat situ tak ada merah. Okay, sekarang ni kita tengok uji air ni. Air apa kita? High pipe, air apa? Ni air mineral. Okay, air mineral. Yeah. Kita uji air ni. Di mana kalau biasa kalau kita cocok macam ni, terus menyala, dia dah air zam-zam. Sebab air zam-zam tu dia ada alkaline dan ada tenaga, dia ada elektrolit. Lampu ke depan kasih sikit, tak nampak. Tak nampak? Okay. Nampak Ya. Okay. Tersut. Okay, jadi dia tu kalau kita uji dekat sini, di mana ni air mineral ni tak lah dia nama X tak menyala. Jadi pertama apa yang kita minum tu sekadar menghilangkan dahaga. Dia tak boleh bagi energi kat badan kita. Jadi tak perlu ada masalah. Sekarang ni kita ada mineral drops ni, di mana dia ada 92 mineral daripada laut dalam. Okay, kalau kita uji dekat sini, okay, ni ibarat air yang kita minum. Sebenarnya air tak kisah. Kalau kita nak beri air kosong ke, air teh ke, holy ke, teh O, semua boleh. Asalkan dia ada air dan kita titiskan. Contoh kita titiskan satu titis dalam minuman kita. Kita boleh nampaklah dekat sini. Lampu tu dah menyala belum? Belum lagi kan? Belum. Sebab dia kekurangan mineral, kita tambah lagi drops kita. Tambah lagi 3 titis. Jadi sekarang ni kita minum air yang dah bertenaga. Kenapa perlukan tenaga? Sebab sel badan kita ni dia perlukan tenaga untuk mengaktifkan balik mana sel-sel badan kita yang lemah. Sebab tu kenapa individu tu ada masalah kanser, ada masalah sel darah lemah semua kan? Sebab dia kurang elektrolit dalam badan. Kalau air yang kita minum kat sini, kita tengok dia bertenaga. Ni air yang sebaiknya kita minum. Okay, jadi dekat situ ni kita dah uji kan, dah terbukti mineral drops ni ada dia punya tenaga dia. Okay, kita buat ujian yang kedua, produk keluaran Mayfly ni, produk yang kita panggil dia produk mineral spray magnesium. Kerana kalau kita menguji juga, kaedah uji dia sama. Kita teskan kat sini, dia tak menyala. Ni umpama magnesium ni, spray ni, dia terkena di tapak kulit kita, tapak kaki ataupun kulit kita. Tengok apa dia akan bertindak baras kat situ. Dia akan menghasilkan tenaga juga. Jadi kita tengok dua-dua produk ni ada dia punya energi dan tenaga dia kat situ. Inilah yang dia kata satu kelebihan. Di mana untuk luaran pun bagus, untuk dalam pun bagus. Dan kelebihan yang lain, apabila kita combinekan, kita gabungkan antara air mineral ni tadi dengan air magnesium ni tadi, dia menghasilkan tenaga yang lebih terang. Perasan tak? Dekat situ. Lampu tu lebih terang. Jadi apabila dia lebih terang, dekat situlah sesuai untuk kita buat rendaman kaki. Tujuannya untuk apa rendaman kaki ni? Tujuannya sebab semua saraf, sendi, otot kita, organ-organ semua di tapak kaki. Sebab tu bila kita buat terapi tapak kaki, buat rendaman kat sini, dia bagi charge balik organ-organ dalam badan kita, sel-sel dalam badan kita, dekat situ dia bagi sihat balik. Masih hidup lagi. Sebab kita uji ni tadi. Kata ada air. Maksudnya membuktikan walaupun dia dah ni, dia masih menyala kan. Yang ni yang dah digabungkan dua-dua ni. Lagi terang Ya, lagi terang tu lah yang kita buat. Silau terus. Ni yang kita dah buat ujian tu lagi. Dia Cik Rudy tu lagi, dia tinggalkan air ni dalam besen 2 hari. Kita uji, masih menyala. Saya 3 hari tu 5 hari. 5 hari ke 7 hari? Seminggu kan? Seminggu. Seminggu pun menyala. Kita uji yang Kak Ita tinggalkan seminggu, masih menyala. Tetapi untuk rendaman kaki, kita boleh buat 3 kali je. Maknanya kalau kita dah guna pagi, petang, malam, kali keempat buat baru. Tetapi kalau kita air ni jangan dibuang. Yang rendam kaki tu, kita boleh kumpul, kita buat baja. Untuk orang kata orang tanam sayur ke tanam bunga ke, campurkan dengan air, spray pokok-pokok tu. Dia bagi kesuburan yang lebih menggalakkan dia punya bunga ataupun buah. Inilah
ujian dua produk kita. Magnesium dengan mineral. Dua-dua ni perlu dan penting. Bila perlu dan penting, setiap rumah mesti kena ada satu sen. In case, kalau kata emergency case, kita spray je tempat-tempat yang sakit, dekat itu dia boleh riliskan bagi kita tenang sementara nak pergi ke hospital. Okay, sekian, terima kasih.